Selamat petang Puan, nama saya Nitya Subramaniam dari Politeknik Kota Baru. Untuk interview kita pada hari ini, boleh Puan memperkenalkan diri Puan? Nama saya Nur Maisara binti Mamat Safi. Jawatan saya sebagai Chef Manager. Saya berkhidmat dekat sini around 1 tahun baru. Maksudnya saya dapat intern, lepas tu terus dapat kerja kat sini. Boleh kita memulakan sesini. Saya ada beberapa soalan untuk ditujukan kepada Puan. Bolehkah Puan memperkenalkan syarikat Puan secara ringkas serta menerangkan aktiviti perniagaan utama yang dijalankan? Kami adalah sebuah syarikat makanan F&B iaitu Mary Brown. Mary Brown ni biasanya kalau kita tahu dia makanan fast food tempatan lah. Kami menyediakan makanan yang halal, makanan halal segera seperti ayam goreng. Kalau kat Mary Brown ni kita ada special menu, kita ada mi kari, bubur, kita ada nasi kandar, nasi lemak, maksudnya segera. So pelanggan boleh menikmati secara dine-in ataupun take away. Bilakah syarikat Mary Brown mula beroperasi secara rasmi? Untuk syarikat Mary Brown, dia mula operasi pada tahun 1981. Untuk tapak pertama pembukaannya di Johor Bahru. Bagaimanakah pihak syarikat menyalurkan dan memupuk budaya kerja yang positif dalam kalangan pekerja? Okey, untuk memupuk semangat positif dalam kalangan kerja, satu kita kena ada kerjasama lah. Kena ada kerjasama dalam satu kumpulan. Lepas tu kita kena memupuk semangat disiplin lah dekat kita punya staff-staff disiplin. Lepas tu jaga tingkah laku. Yang paling penting kita ni kita kena utamakan servis yang terbaik sebab kita bekerja dengan manusia sama manusia, bukan dengan mesin. Sebab kita banyak pelanggan kan. So servis yang terbaik dan kerjasama yang bagus lah. Berapakah jumlah keseluruhan pekerja yang kini berkhidmat di syarikat ini? Okey, untuk pekerja yang berkhidmat kita ada 19, 4 manager dan 15 staf biasa. Adakah syarikat menyediakan uniform khas kepada para pekerja dan apakah tujuan utama pemakaiannya? Okey, kita ada uniform khas, maksudnya untuk manager lain, untuk staf lain. Untuk staf kita ada baju t-shirt yang berwarna biru dan merah. Kalau untuk manager kita ada baju macam saya pakai ni, baju kemeja yang berjalur. Untuk membezakan, kalau untuk baju merah dengan, kita ada 2 color tadi kan, baju merah dengan biru. Tu biasa tu kita bagi 2 pilihan warna yang untuk tarikan pelanggan lah. Taklah kalau pelanggan datang asyik pakai baju merah je, nanti kita bosan lah pelanggan kan. So kita manage untuk hari apa pakai baju ni. Kalau untuk store ni, untuk hari contoh baju biru pakai hari apa, merah pakai hari apa. So seragam lah. Apakah slogan rasmi yang digunakan oleh syarikat Mary Brown? Okay. Slogan kami, kalau saya beritahu tadi, kita menyediakan makanan segera yang lain daripada lain. Contoh mi kari, nasi kandar, bukan saja ayam goreng saja. So kita punya slogan adalah something different. Something different, maksudnya berlainan dengan mana-mana F&B lain. Itu sahaja soalan yang kita mula-mula pada hari ini. Terima kasih untuk meluangkan masa Puan dengan kami hari ini. Itu sahaja.